Oh my god. Korang nampak tak? Aku tak lambat lagi ni. Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel Nothing Ting Ting Ting. Hi guys, aku rasakan lama gila aku tak buat video unboxing. Jadi untuk malam ini seperti yang korang tengok dekat thumbnail, aku akan mulakan video dengan unboxing. Mesti korang tahu kan aku nak unboxing apa kan, sebab korang tengok dekat thumbnail tu kan. By the way guys, kita akan unboxing satu beg yang berjenama lokal ni, yang aku dapat daripada satu seller ni untuk aku review kan. So alang-alang aku nak buka, so that aku buat video unboxing. Sebab dah lama gila kita tak buat video unboxing. Tapi sebelum kita pergi ke video tu, jom kita pergi dekat intro dulu. Tada! Inilah beg dia guys. Besar gila weh. Aku dapat satu beg yang satu kotak yang begitu besar, and I'm gonna unboxing this one. So dia punya kotak dia very premium, and dia punya ni pun dah sangat premium weh. Dia punya apa? Sertip dia ni pun dah premium sebab dia punya sertip jenama Jovi. Nah, so beg yang aku akan review ni adalah beg daripada jenama Jovi. Sebelum kita nak unboxing, so marilah kita ASMR dulu. Kau dengar tak? Satu, dua, tiga, tada! Aku tak tengok lagi tau. Korang tengok tak? Aku boleh nampak lagi. Apa yang ada kat dalam ni korang? Bagi tahu, komen dulu. Okay, kita rasa ya, it's like macam something lah yang untuk kita punya hygiene. Ya Allah, oh my god, so exclusive from Jovi. Thank you seller. Sumpah gila, eksklusif gila weh. Kita akan buka. My god, I'm super excited lah. Oh my god, sebelum ni aku tengok Asfah Harry je asyik unboxing benda-benda mahal, tapi kali ni aku boleh unboxing beg yang ratusan ringgit lah, and I'm super excited dan aku bersyukur gila weh. Oh my god, satu kejayaan aku sebagai seorang content creator. Alright, okay, so sebelum tu aku rasa aku nak kena buat video dekat phone untuk affiliate. Aku nak rekod zoom out dulu. Ini satu lagi dia bagi sangat safe je. I'm gonna unboxing this one. So let's start unboxing. Cantik gila weh. Rahim, weh sayang ni nak buka. Aku ni kan kalau beli barang ni memang aku susah sangat-sangat weh, sebab aku sayang. Tapi itulah, kita kena berkorban je. So kita buka sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wish. Ni kalau aku beli guna duit aku ni tak mampu ni babe. Ya Allah, dia punya reband dia sangat-sangat eksklusif. Oh my god. 1, 2, 3. Tada! Oh, so eksklusif. Wow, dia bagi sekali dengan dia punya bag lah. Sekejap, terangkan sikit. Oh my god, weh, seriously, so eksklusif. Kat dalam ni dia ada benda macam ni, like bag gitu. Okay. Oh, dia bagi like macam pouch bag lah, so that macam kita boleh gitu kan. Oh, mantap lah weh. Warna hitam memang premium lah, super premium. Serius aku cakap. Okay, so the moment is true for the second time is aku dah dapat rasa weh. Aku dah dapat rasa barang mahal ni. Oh my god. This one is, kita akan unboxing. 1, 2, 3. Korang nampak tak? Aku tak lambat lagi ni. Cantik ke? Comel tak weh? Oh my god. Weh, seriously aku kata cantik gila. Oh my god. Punya kat sini. Lepas tu dia ada logo juga dekat depan ni. Design dia ni adalah design terbaru daripada Jovi. So sebenarnya kan,
kalau korang berminat untuk nak dapatkan ni, korang boleh tekan saja dekat bako kuning, ataupun nanti aku akan mention dia punya nama TikTok dekat aku punya video ni, so that korang boleh tengok dan korang boleh follow, dan korang pergi dekat TikTok dia orang untuk orang nak beli ke atau and sebagainya lah. Bawa nak mampus. Kat dalam ni ada apa je, so I'm gonna tunjuk ke korang. Dia like benda macam ni, kita tak perlukan pun benda ni. Ada 2 kompartmen, satu dekat belah dalam ni kalau korang nak simpan shilling ke apa, dan satu lagi kompartmen dia dekat luar macam ni lah. Begitu. And one more thing, dekat dalam ni dia ada bagi something like, I don't know apa benda kah ini ni. Mungkin tempat untuk korang nak sangkut kunci, so that bila korang macam ada kunci, so korang boleh sangkut je kunci dekat sini, klip je dekat sini dalam ni, and then korang letak je dalam ni, so that kunci korang tak bergerak lah. So kompartmen dia macam tu. Zip untuk korang nak letak duit ke, ataupun korang punya wallet kecil ke, ataupun dan sebagainya, korang boleh letak juga weh. Cantik design dia ke. Cantik weh, sumpah smart. Ni kalau aku pakai ni, letak je macam ni kan. Oh my god, so smart gila weh. Ikut belakang macam ni kan. Kalau aku suka belakang macam ni je. Sumpah smart weh. Dan kalau korang nak simple juga, korang boleh je pegang macam ni. Bawa je macam tu. So simple. So guys, aku rasa kan beg ni memang premium nak mati, and aku suka dengan design dia. So korang, kalau korang berminat untuk nak dapatkan beg ni, nanti aku akan letakkan dekat link dia punya beg ni ataupun dia punya TikTok dekat description dan juga dekat sini. Aku akan selitkan dia punya nama TikTok. Kalau korang berminat untuk nak belilah, korang boleh pergi dekat dia orang punya TikTok. So aku rasa sampai sini sajalah aku punya vlog pada malam ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Kalau korang suka tengok aku buat video unboxing, korang just komen saja. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Support me untuk dapatkan aku punya view yang tinggi, sebab alhamdulillah sekarang ni aku dah comeback balik untuk YouTube. So itu sajalah aku. Assalamualaikum, bye bye.